Assalamualaikum. Apa cerita korang semua? Senyap sunyi, sejuk semua, kenapa? Aduh, itu pasal orang cakap emosi jangan melepasi akal. Kan? Hidup berakal, mati jangan berantu. Pasal apa? Bodoh-bodoh ni ramai, bahaya, kau tahu tak? Ni ramai orang duk tanya aku, bang, cerita sikit bang, pasal apa pula tiba-tiba muncul pula puak-puak si Ali Perompak ni? Atas dasar permintaan, mai sini aku cerita. Tapi sebenarnya aku tak minat nak cerita pasal dia ni. Pasal dia ni punya cerita, aku dah benam lama dah cerita dia. Aku tak sangka pula dia ni masih timbul lagi. Mana dia masih ada dendam dengan aku tau. Pasal apa? Dah koyak teruk kes dia. Itulah, siapa suruh menipu? Aku kalau orang datang jumpa aku minta tolong, lepas tu kes-kes menipu, memang aku bantai balik. Aku cakap kau, jangan main-main. So jangan ingat mudah jumpa jebat minta tolong apa semua. Aku dah pergi jumpa Perdana Menteri lah, pergi jumpa Ketua Hakim Negara lah, apa semua, angkat banner lah kat Parlimen apa semua, semata-mata nak tolong kau. Rupanya aku kena bodoh dengan cerita tipu kau. Memang kau kena bantai balik dengan aku, confirm. Jadi kes si Ali Perompak ni lebih kurang macam tu lah. Kes Ali Banduan Perompak ni, faham tak? Dia mana berani saman aku? Dia nak saman pasal apa? Kalau dia nak saman daripada dulu, dia dah saman dah. Kau tahu pasal apa dia tak boleh saman? Pasal dia banyak buat fitnah kat aku. Jadi kalau dia saman aku, nanti aku punya saman pergi kat belakang dia balik. Kalau dia macam mana? Alah. Si Banduan Perompak ni, aku nak cerita korang. Korang ni semua baru tengok cerita dia. Orang yang mula-mula lama-lama dengan dia dulu semasa awal-awal kes dia tu, mana ada dah dengan dia. Orang dah tak percaya dah cerita dia tu. Faham? Dia nak buat buku je. Jadi dia fitnah lah aku, tomah aku, cari jalan macam mana nak burukkan aku. Korang tengok dia buat satu statement, dia type, lepas tu dia kata tu rasmi. Rasmi kepala bapak dia macam tu. Dia buat sendiri, lepas tu dia cakap rasmi. Dia edit gambar aku, cerita pasal sniper lah apalah semua, lepas tu kira rasmi. Dia buat satu type, dia tulis situ captain, lepas tu dia kata tu rasmi. Semua benda tu dia buat. Lepas tu dia kata, dia tuduh aku. Aku haram satu benda pun aku tak tahu dalam tu. Tapi dia suruh korang yang sebarkan. Bila kena saman, korang pergi jumpa dia minta bukti. Dia kata mana ada bukti, saya cerita je. Itu je yang mampus kau. Dia ni daripada dulu memang dia suka gunakan orang. Tahu, dia tak ke depan, dia gunakan orang. Lepas tu yang kena nanti orang nak menanggung. Faham? Jebat Korporat Wataniah, aku bukan Korporat Wataniah. Dia tahu mana aku Korporat Wataniah tu. Dia cerita lah, dia kata polis bagi tahu dia. Suruh dia bawa keluar, polis yang bagi tahu tu. Tak boleh. Bila benda tak ada bukti ni, sembang-sembang, aku boleh sembang. Kalau aku sembang mak dia kena langgar lori sampah, mati ke lah. Macam mana? Korang percaya ke? So aku cakap sembang aku tu rasmi. Korang percaya ke? Jadi si Banduan Perompak ni, dia ni kes dia dah koyak dah. Pasal apa? Dia menipu. Sebab tu dia boleh tulis buku lah, apalah semua. Sembang nak saman jebat lah apa semua. Takkan 5 tahun dia nak hantar saman tak sampai kat aku? Tak kepelik ni. Nak hantar saman kat jebat 5 tahun tak sampai-sampai. Aku kutip ni, yang dia buat fitnah kat aku ni, aku kutip ni semua. Aku cari maklumat kurang 3 hari. Dapat dah. Nombor telefon dapat, alamat rumah dapat, nama penuh dapat, nombor IC pun dapat. Faham tak? Jadi si Ali Banduan Perompak ni, dia ni sebenarnya aku pun tak tahu dia cari apa. Umur dia macam tu, 70 lebih tak silap aku. Dia punya penulisan macam tu ke? Dia punya cakap macam tu ke? Kau tengok tu Haji Zainal. Kau tengok, dia orang tua. Tu baru betul-betul orang tua. Nampak dia cakap macam mana? Padahal dia mula-mula tu sentap tu dengan kenyataan aku tu.
Tapi dia boleh cool, relax. Itu baru orang tua yang berakal, kau tahu tak? Kalau orang tua macam si Banduan perompak ni, dia bercakap pun macam perompak dia bercakap. Tu nasib baik Kuizam tak nak cerita je. Kalau Kuizam buka cerita, koyak muka si Banduan perompak ni. Tahu? Dia sembang nak menagih simpati je. Faham tak? Dia sembang lah, dah pergi mahkamah, sembang je. Semua cerita dia adalah cerita dia. Kalau suruh dia keluarkan bukti atau rujukan, tak ada. Siapa buat dokumen ni? Dia. Siapa buat edit gambar ni? Dia. Siapa buat statement ni yang dikatakan rasmi ni? Dia. Semua dia buat rasmi, kira boleh tomah aku. Nanti aku tanya korang, ni nak buktikan semua ni, ambil kat mana? Oh, aku ambil lah dekat Banduan perompak tu. Dia tu siapa? Lainlah rasmi tu mestilah datang daripada agensi, kerajaan ke, mahkamah ke, itu rasmi lah. Daripada jabatan ke, rasmi lah. Macam aku bercakap tentang dia merujuk pada dokumen dia. Kau tahu pasal apa dia takut sangat dengan aku? Dokumen kes dia semua sebeban ada kat aku. Dululah, sekarang tak tahulah ada lagi ke tak. Tapi dia cukup risau, takut dokumen tu ada lagi kat aku. Faham? Tengok dekat versi KPN pun dah tahu dah. So aku malas cerita pasal dia ni. Dia ni sebenarnya nak tumpang populariti aku. Bila jadi apa-apa dia nak tempek lah. Dia nak tempek lah. Tapi cara dia tempek tu, dia tempek dengan fitnah. Dia tempek dengan buruk aku. Dia cakap aku ni tak berintegriti lah. Aku ni orang yang teruk lah, apalah semua. Tapi dia tak berani tulis nama penuh aku. Kau tengok kalau dia tulis, mana dia berani bubuh nama aku betul-betul? Sebab apa? Dia nak suruh korang tu bubuh nama betul-betul, buat sebaran. Dia tak berani. Dia nak korang tu yang kena saman. So jangan jadi bodoh tau dengan ahli perompak ni. Pasal apa? Dia ni dulu pun duk guna-guna orang. Dia buat jenayah apa semua, dia gunakan orang tau. Last kali dia lepas, dia fikir dia gunakan orang, dia lupuskan bukti, dia tak kena apa-apa lah, orang je yang kena. Last kali dia kena. Itu yang dia tak puas hati tu, dia rasa dia bijak sangat dah. Sama lah. Perangai dia daripada dulu, zaman dia duk jahat macam setan tu, sampai sekarang dia duk buat lagi. Nampak? So aku no comment isu dia. Pasal apa? Dia menipu semua tu. Pergilah tanya dia. Ni statement-statement yang kau cerita kat Jebat ni, kalau kau diminta buktikan tuduhan kau ni semua, macam mana kau nak buktikan? Lepas tu kau buat statement pula kau tak berani bubuh nama penuh dia betul-betul. Kenapa? Kau nak suruh orang lain terkena? Kau bakar sini, lepas tu orang lain yang terkena. Macam tu. Cerita bodoh je tu, ahli Banduan tu. Dah tua-tua pun hidup macam penjenayah aja perangai. So aku cerita ni ahli Banduan. So kalau ada ahli memerang ke, ahli anak haram ke terasa, lantak kat dia lah, kan? So, suruh dia saman aku lah kalau aku tipu. Tahu? Senang aku nak saman ketua polis negara apa semua kerana mengeluarkan kenyataan rasmi yang tak betul. Okay? So hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan, ya. Orang duduk kat berdua ada konflik, jangan duduk tengah, nanti tersepit. Jebat bergaduh dengan Joseph dekat balai polis, sudahnya polis jadi mangsa. Ni semua bahaya. Dengan Jebat tengok betul-betul, fikir betul-betul. Sebab apa? Orang tak ada apa, sudahnya korang jadi mangsa. So jangan duk melalak sangat ikut emosi, ikut akal. Tengok benda, fikir betul-betul. So, sekian. Wassalam.